Pendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat seperti dalam mazhab Imam Ahmad dan juga dipakai oleh ulama-ulama Saudi sekarang, bagi saya ialah pendapat yang marjuh, pendapat yang tak kuat. Dengar, orang yang tak semayang kafir ke tak? Okey? Dengar baik-baik. Tarikus solah kismani. Orang yang tinggal solat, orang tak solat, kismani dua bahagi. Kasla wa inada. Yang pertama malah, sibuk, lalai, faham? Main bola lah, apalah, itulah, inilah, faham? Ada lagi riwayat-riwayat yang lain menyebutkan kafir. Oleh kerana itu ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama, bahkan ramai juga di kalangan ulama-ulama salaf seperti Ayyub As-Sakhtiyani dan seumpamanya, mereka mengatakan siapa yang tinggal solat memang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan kepada kalian, dan tayangan ini sangat menarik sekali dan banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan, dan kita akan mendengarkan beberapa tokoh ulama Malaysia, di antaranya Dr. Rozaimi Romli, Ustadz Azhar Idrus, kemudian Dr. Mazah, yang mana beliau-beliau memberikan pandangan apakah hukum meninggalkan sholat secara sengaja itu hukumnya kafir atau bagaimana. Bagaimana penjelasan selengkapnya dari beberapa tokoh tersebut? Jom kita dengarkan videonya dari sekarang. Bukankah ada pandangan salah yang menghukum bunuh orang tinggal solat dan telah kafir kerana meninggalkan amalan solat? Pendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan solat seperti dalam mazhab Imam Ahmad dan juga dipakai oleh ulama-ulama Saudi sekarang, bagi saya ialah pendapat yang marjuh, pendapat yang tak kuat. Okey. Yang sahih, tidak kuat. Orang yang meninggalkan salat melakukan dosa yang amat besar, tetapi tidak kafir. Setuju. Kalau nak dikatakan kufrun asghar, seperti mana sebahagian perbahasan di kalangan para fuqaha, adakah boleh dinamakan dengan kufur kecil? Mungkin. Tapi kufur yang kharaja anil millah, terkeluar daripada agama, ia tidak termasuk dalam kufur keluar daripada agama. Al-Albani, walaupun dia banyak khatnya sama dengan aliran Salafi, tapi dia sendiri menulis tentang bahawasanya tarikus salah, orang yang meninggalkan salat tidak keluar daripada agama. Dengar, orang yang tak semayang kafir ke tak? Okey? Dengar baik-baik. Tarikus solah kismani. Orang yang tinggal solat, orang tak solat, kismani dua bahagi. Kasla wa inada. Yang pertama malah, sibuk, lalai, faham? Main bola lah, apalah, itulah, inilah, faham? Orang ini mukmin, cuma fasik meninggalkan solat. Okey. Dia tetap orang mukmin. Yang kedua, inada, dia belajar menganut ajaran semayang tidak wajib. Faham? Tengok Ustaz, ajaran sesat kan? Semayang 5 waktu tak wajib. Inada, dia engkarkan kewajipan, kafir. Okey. Jadi hak ramai tak semayang ni bukan kafir, iaitu fasik saja, kerana mereka abai, cuai, lalai, nakal, nak dan sebagainya. Okey? Itu mukmin tapi berdosa, Jadi beliau Ustadz Azhar Idrus ada dua penjelasan. Yang pertama, apabila dia meninggalkan sholat kerana malas, maka hukumnya tetap mukmin, tetap beriman, tetapi fasik. Sedangkan orang yang ingkar terhadap sholat tersebut, yang mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka baru itu keluar. Sedangkan Dr. Mazah menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka tidak bisa dihukumi kafir. Maksudnya kafir meninggalkan sholat atau tertinggal keluar dari agama Islam. Bukan seperti itu. Mungkin bisa masuk ke kategori kufur kecil atau kafir kecil, seperti itu. Salat ni yang ulama khilaf ni sebab ada hadis yang mengatakan orang yang tinggal salat dengan sengaja ni kafir. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Sesiapa yang meninggalkan salat secara sengaja maka telah kafir. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain menyebutkan kafir. Oleh kerana itu ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama, bahkan ramai juga di kalangan ulama-ulama salaf seperti Ayyub As-Sakhtiyani dan seumpamanya,
Mereka mengatakan siapa yang tinggal solat memang kafir. Kenapa kafir? Kerana ada hadis kata kafir, bukan kerana dia dosa besar semata-mata. Kerana ada hadis bagi tahu dia kafir. Cuma ulama yang kata kafir ni mereka berbeza pendapat. Yang kata kafir ni tinggal berapa solat boleh jadi kafir. Ada yang kata tinggal lebih pada 3 dan ke atas. Ada yang kata tinggal terus, tapi tinggal 1 tak jadi kafir lagi. Ada yang kata tinggal 1 pun kafir. Kerana Nabi kata siapa tinggal salat umum. Tetapi yang mazhab Ahmad, Hanbali, sebahagiannya menerima yang ni. Dia kata kafir. Majoriti ulama daripada 3 mazhab, Maliki, Syafi'i dan juga Hanafi, mereka pecahkan kepada 2. Isu tinggal salat ni mereka pecah 2. Yang pertama, orang yang tinggal salat disebabkan ingkari kefarduan salat. So kalau orang tu diingkar, bukan hanya salat je lah, termasuklah semua. Termasuklah contohnya macam zina kan. Zina sepakat haram. Tiba-tiba satu orang dia kata, mana zina haram? Zina ni sunat muakkad. Kafir. Kafir. Okey. Walaupun dia tak zina, tapi dia hukum ni buat satu hal, percaya dia hukum pun satu hal. Maksudnya percaya kefarduan solat tu satu hal, solat tu satu hal. Hanbali dia tak, sebahagian ulama Hanbali dia tak bezakan benda tu. Tapi majoriti ulama dia bezakan. Dia kata sesiapa yang mengingkari kefarduan solat, maksud dia tarakas salah juhudan, dia tinggal solat sebab dia mengingkari. Dia kata bagi saya solat 5 waktu ni tak wajib, tak fardu pun bagi saya. Dia hanya sunat muakkad. Dia kafir. Dia kafir. Kafir. Tapi kalau dia tinggal salat tu takasulah, dia tinggal tu kerana dia malas. Dia tahu, saya tahu wajib, tapi saya malas, saya rasa belum sampai seru lagi ni. Umpamanya kan. Jadi yang ni dia tak kafir. Dan mereka mentakwilkan hadis yang kata kafir tu. Jadi pendapat Dr. Rozaimi Romli, beliau hampir mirip dengan penjelasan barusan, yaitu Dr. Mazah dan Ustadz Azhar Idrus, yang mana beliau mengatakan apabila kita meninggalkan sholat kemudian dengan sengaja mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka hukumnya kafir. Sama halnya ketika zina, kita sepakat zina adalah hukumnya dosa besar. Tetapi kalau kita meyakini dan mengatakan bahwasanya zina itu adalah sunnah muakkad, maka secara tidak langsung dia keluar dari Islam atau kafir. Sedangkan ketika kita meninggalkan sholat dengan malas, dengan alasan malas mungkin, dan meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, maka tidak bisa dihukumi kafir. Jadi seperti itu. Bila kita kata kafir, kafir ni ada 2 jenis. Yang pertama dipanggil kafir fasik. Kafir fasik, kafir dalam Islam. Yang kedua kafir fujur, kafir tak terima Islam. Orang Islam tak sembahyang, dia kafir, tapi kafir fasik. Okey. Bukan Islam, itu namanya kafir fujur. Orang Islam pun kafir juga. Nampak Nabi kata al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salah. Siapa tak sembahyang dia kafir, sembahyang dia Islam. Tapi kafir apa? Kafir fasik, bukan kafir fujur. Jangan kata tak sembahyang, tinggal 1 sembahyang saja. Tinggal 1 sembahyang. Nombor ekor 5 bukan 4. Tiba-tiba dia hanya nombor ekor 4 saja. Maka tempat dia neraka. Wah. Bukan saya kata, Allah yang kata. Alhamdulillah. Selalu kita baca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salat. Dia kata salawat. Alladzina hum an salatihim. Dia tak kata an salawat. An salatihim sahun. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Ini bukan saya kata, Allah kata. Tu ayat kita baca selalu tu. Ayat Quran bukan hadis.
fawailul lil musallin, neraka wailah bagi orang-orang yang sembahyang. Pasal apa yang masuk neraka? Allazina hum, iaitu mereka-mereka yang mengenai, bukan dalam sembahyang. Allazina hum solat, dia tak kata solawat, iaitu mereka-mereka yang mengenai satu sembahyang, sahun mereka lalai, mereka tak buat. Tinggal satu sembahyang, habis, masuk neraka wail. Itu makna dia. Bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang kafir itu, perbezaan antara kami dengan orang kafir itu adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, dia boleh kufur. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ulama yang mengambil secara nas zahir hadis tersebut, orang yang tinggal salat secara sengaja ni jatuh kafir. Kafir. Tapi ada pula yang menetapkan, majoriti menetapkan bahawasanya meninggal salat dengan cara menafikan kewajipannya, itu yang kafir. Maknanya dia tark, dia meninggalkan dengan cara juhud ataupun jahid, dengan cara menafikan kewajipan salat. Yang tu baru jatuh kafir. Adapun sekiranya dia tak menafikan kewajipan salat, dia malas, dosanya sangat besar, tapi tak membawa dia kepada kafir. Itu khilaf di kalangan ahli ilmu tentangnya. Ustaz, tinggal ke solat boleh jatuh kafir kau sebab tu berdosa besar. Dok tinggal semayang menurut mazhab kita tidak jadi kafir, cuma hukum dia fasik, dosa besar, wajib bertaubat dengan Tuhan dan wajib qada sembahyang tu. Mazhab lain, rasa mazhab Hambali kata tinggal semayang boleh jadi kafir. Nah, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharah. Siapa dia tinggal semayang dengan sengaja, kafir jelas-jelas. Maka katanya ulama kita bukan kafir murtad ni, kafir nikmat. Yakni apa maksud kafir nikmat? Nikmat patut guna untuk waktu taat, tiba-tiba guna pak lain. Mengkufuri nikmat panggil. Bukan mensyukuri, mengkufuri nikmat. Ya. Tetapi ini adalah perselisihan di kalangan para ulama tentang orang yang tak solat. Okey. Masalah yang lain ada juga perselisihan, tapi yang menjadi fokus utama adalah solat. Kalau orang yang tak solat, Islam lagi tak ada. Itu persoalan ulama dulu sehingga ke hari ini. Jadi Imam Ahmad, seperti mana mazhabnya, mazhab Hambali mengkafirkan orang yang tak solat. Orang yang tak solat kerana malas, orang yang tak solat kerana apa juga alasan lah. Dalam mazhab Hambali dia jatuh kafir. Tetapi nak kata ada mazhab jumhur, majority, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, mereka melihat bahawa orang yang tak solat kerana malas, tetapi dalam masa yang sama dia mengakui kewajipan solat tu. Dia ada perincian sikit. Dia kata solat tu wajib, tapi dia malas. Dia tak jatuh kafir. Ini pendapat majority. Mana yang benar? Ya. Kita nak kata dalam kaedah kita mengambil hukum, kaedah hukum ni dia bukan ikut majority, bukan demokrasi. Siapa yang ramai, dia betul lah. Tapi dalam masalah ni, tak nafikan bahawa Hambali kata jatuh kafir, majority kata, jumhur kata tak jatuh kafir. Kalau kita lihat, pendapat yang benar adalah majority, bahawa orang yang tak solat, ya, kerana malas, tetapi dalam masa yang sama mengakui kewajipannya. Kerana kalau dikata solat tak wajib, itu memang jatuh kafir. Kena faham. Kalau orang tu tak solat, ya, atau kerana orang tu kata solat tu tak wajib, ya, dia akan jatuh kafir walaupun dia solat. Ya, kalau dia Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan tentang orang yang meninggalkan solat memang bukan perkara kecil. Ia sudah dibahaskan oleh para ulama sejak dahulu dan sehingga hari ini masih menjadi perbincangan dalam kalangan ahli ilmu.
Namun persoalannya, adakah seseorang yang meninggalkan sholat karena malas terus menjadi kafir dan terkeluar daripada Islam? Dalam penjelasan Dr. Maza, isu ini mempunyai khilaf yang besar dalam kalangan ulama. Ada ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja boleh jatuh kepada kekufuran. Antara pandangan yang masyhur ialah pendapat dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat ini berpegang kepada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tegas tentang kedudukan sholat. Antaranya hadis yang menyebut bahwa perbezaan antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Sebab itu, sebahagian ulama mengambil hadis tersebut berdasarkan zahirnya dan mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja telah jatuh kafir. Tetapi terdapat juga pandangan majoriti fuqaha daripada mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i yang memberikan perincian. Menurut pandangan majoriti seseorang yang mengingkari kewajiban sholat, contohnya dia mengatakan bahwa sholat 5 waktu sebenarnya tidak wajib, maka perkara itu boleh membawa kepada kekufuran kerana ia menolak sesuatu kewajiban agama yang telah diketahui secara pasti. Tetapi jika seseorang itu masih mengakui bahwa sholat itu wajib, cuma dia meninggalkannya kerana malas, lalai, atau terikut hawa nafsu, maka majoriti ulama tidak menghukumnya sebagai kafir. Dia tetap dianggap sebagai seorang muslim, tetapi melakukan dosa yang sangat besar dan wajib segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita perlu memahami bahwa pandangan yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat bukanlah pandangan yang boleh dipandang ringan. Ia mempunyai sandaran daripada hadis-hadis Nabi dan dipegang oleh sebahagian ulama besar, termasuk dalam mazhab Imam Hambal. Jadi, apabila kita mendengar seorang ustadz mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat adalah kafir, jangan terus mengatakan bahwa ustadz itu sesat atau jahil. Dan apabila kita mendengar ulama lain mengatakan orang yang meninggalkan sholat kerana malas tidak kafir selagi dia mengakui kewajibannya, jangan pula kita mengatakan bahwa ulama tersebut meremehkan sholat. Kedua-duanya mempunyai perbahasan ilmu dan dalil yang mereka gunakan. Ustaz Azhar Idrus juga sering menjelaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang meninggalkan sholat kerana malas tidak dihukum kafir selagi dia masih mengakui bahwa sholat itu wajib. Tetapi jangan salah paham. Tidak kafir bukan bermaksud tidak berdosa. Meninggalkan sholat tetap merupakan perkara yang sangat berat. Bayangkan, seseorang mengetahui bahwa sholat itu wajib, tetapi setiap hari dia sengaja meninggalkannya. Dia tahu waktu sudah masuk. Dia tahu azan berkumandang. Dia tahu Allah memerintahkannya untuk sholat. Tetapi dia tetap memilih untuk meninggalkannya. Itu bukan perkara kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberi amaran yang sangat keras kepada orang yang lalai terhadap sholat. Dalam surah Al-Ma'un, Allah menyebut tentang orang-orang yang lalai daripada sholat mereka. Maka jangan sampai perbincangan kafir atau tidak kafir membuat kita lupa kepada persoalan yang jauh lebih penting. Adakah kita sendiri sudah menjaga sholat? Kadang-kadang kita terlalu sibuk berdebat tentang hukum orang lain sehingga lupa memeriksa diri sendiri. Kita sibuk mengatakan dia kafir sebab tak sholat. Tetapi bagaimana dengan sholat kita? Adakah kita sholat pada awal waktu? Adakah kita menjaga sholat subuh? Adakah kita sholat berjamaah?
Adakah kita benar-benar khusyuk ketika menghadap Allah? Dan yang lebih penting, adakah kita sudah mengajak anak-anak dan keluarga kita menjaga sholat? Perbahasan ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat memang penting untuk difahami. Tetapi perbahasan ini tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk kita mengambil mudah tentang sholat. Bahkan, kalau kita mengambil pandangan majoriti sekalipun, meninggalkan sholat dengan sengaja tetap merupakan dosa yang sangat besar. Dan bagi mereka yang berpegang dengan pandangan bahwa meninggalkan sholat secara sengaja membawa kepada kufur, mereka juga mempunyai dalil yang kuat dalam masalah ini. Jadi kesimpulannya, pertama, para ulama memang berbeza pandangan tentang status orang yang meninggalkan sholat kerana malas. Kedua, sebahagian ulama khususnya dalam mazhab Hambali berpandangan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja boleh menyebabkan seseorang jatuh kufur. Ketiga, majoriti ulama daripada mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i membezakan antara orang yang mengingkari kewajiban sholat dengan orang yang mengakui sholat itu wajib tetapi meninggalkannya kerana malas. Keempat, mengingkari kewajiban sholat merupakan perkara yang sangat berat dan boleh membawa kepada kekufuran. Kelima, orang yang meninggalkan sholat kerana malas tetap melakukan dosa yang sangat besar walaupun menurut pandangan majoriti dia tidak dihukum kafir. Dan akhirnya, jangan jadikan khilaf ini sebagai alasan untuk meninggalkan sholat. Kalau hari ini kita masih meninggalkan sholat, jangan tunggu esok. Kalau sudah lama meninggalkan sholat, kembalilah kepada Allah. Kerana pintu taubat masih terbuka. Jangan tunggu sampai sakit, jangan tunggu sampai tua. Jangan tunggu sampai ajal datang. Mulakan dengan satu sholat, kemudian jaga 5 waktu. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang menjaga sholat sehingga akhir hayat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.